Tak dibui langsung, Mat. Ada alternatif Napi Unwrappable tau. Iaitu daripada tulis punya. Yang ni aku beli Napi Unwrappable tulis EDP punya 40ml. Aku takkan beli yang extract ataupun yang parfum lagi satu tu. Sebab parti dia kata banyak dan bagi aku bau dia tak terlalu kuat, tersebar lah. So aku takkan ambil yang dua tu. Aku akan ambil EDP je lepas aku dah beli tulis ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay. Sekejap. Ui, dia... Wow, kau tengoklah. Tulis. Dia bagi betul-betul penuh satu botol ni. Tak dibui langsung, Mat. Mantap lah tulis. Bau dia tak kuat tau. Tapi tak tahulah hidung aku ni. Okey lah, aku boleh kata opening tu memang aku dapat bau DNA Napi Unwrappable tu. Cuma bau dia tak kuat macam OG lah. Dia bagi aku like balance lah antara bau manis nanas tu dengan bau woody yang berasap tu. Tapi tak apa. Mungkin daripada first impression aku, bau dia tak ada terlalu kuat macam OG ataupun bau dia tak adalah sama sangat dengan OG. Mungkin untuk balasan boleh lah. Kita tengok dulu kalau full wear macam mana. Kalau macam aku rasa okey lah. Macam tu lah. Aku tak terlalu impress sangat. Sorry guys. Aku nampak dekat tepi ni. Dia kata dia buat masa 21 hari bulan 10 2025 yang kat tepi ni lah. So aku mungkin fikir lah. Mungkin kena menstruate dulu. Sebab baru sampai semalam.